Saya Julaiha. Saya ibu kepada 4 orang anak. Muhammad Hafiz, yang kedua Muhammad Hasif, ketiga Nahabria dan keempat Muhammad Haris. Mereka ni empat pelakon lah. Bermulanya daripada Muhammad Hafiz, dan masa tu umur dia 3 tahun. Dia tak boleh diam. Suka joget sana, joget sini. Dia suka tengok Mak Yoyo. Dan dia audition for Mak Yoyo punya. So kita tanya, dia nak masuk Mak Yoyo tak? Dia cakap nak. Daripada situlah bermulanya kita pergi. Dia dipilih. When the producer tanya kan sama ada they want to use Hasif. So tanya dia, nak berlakon? Dia cakap nak. Then okey lah, go ahead. Macam gitu nombor 2, nombor 3, nombor 4. Macam gitulah all the way. Perjalanan bermula berlakon macam gitulah. Pengalaman sebagai ibu pada 4 orang anak ni, pelakon ni actually penat lah. Kadang-kadang kita nak buat schedule diorang, betul-betul nak kena ingat lah which date. Biarlah Rizal cari duit, Mak. Kadang-kadang diorang berlakon daripada pagi sampai ke malam. Kadang-kadang bukan malam lagi, kadang-kadang balik keluar pagi, balik pagi. Kalau diorang ada shoot masa sekolah, important things, dia punya homework dengan dia punya buku, apa-apa yang diorang nak bawa untuk time location lah. Kalau diorang ada masa rehat ke apa, itulah masa diorang buat kerja sekolah. Disiplin for my children, study come first. Study agama important lah. Then kalau diorang punya study tak bagus, then we will cut down dia punya berlakon lah. Agaknya diorang minat sangat dengan berlakon. Study diorang pun alhamdulillah, berlakon diorang pun alhamdulillah. Saya nak kena manage 4 orang, ada diorang punya timing, diorang punya sekolah. It's orang cakap very difficult. Kerana anak-anak saya minat berlakon. Saya sebagai ibu, saya terpaksa luangkan masa untuk diorang. Whatever yang diorang suka, I dengan my husband try to, orang cakap tu, ikutlah diorang punya kegemaran diorang, apa yang diorang suka buat ni kan. As a teenager tu adalah problem tu kan, tapi okay lah, can still handle it kan. Saya sebagai ibu, diorang hormat, tak kurang ajar. Banyak saya bangga pasal anak-anak saya yang tak boleh lupakan lah dan masa Hasif dengan Nahabria menang Pesta Perdana sama-sama. Terima kasih. Titik peluh mereka, orang cakap tu memberi kesan kepada penonton lah. Harapan saya pada anak-anak saya, kalau dia dah besar, selalu be humble lah. Dia selalu merendah diri, jangan megah. Dia bekerja yang sempurna, mana yang diorang minat, jangan lupa. Very important thing, agama. Nasihat saya pada ibu-ibu di luar sana, kalau nak anak mereka menjadi pelakon, kita mesti luang masa. Masa tu very important. Bagusnya jadi parents pelakon ni kita ada masa untuk anak kita 24 jam. They are with me daripada kecil sampai ke besar. Itulah bagusnya. Mama very strong woman. Garang lah. Tapi understanding lah. Kita buat salah dengan dia akan maafkan kita. Kepada ibu sayang kami Julaiha, kami mengucapkan Selamat Hari Ibu. Terima kasih. Thank you for everything. I love you. I love you.